Fenomena Buy Now Pay Later semakin popular di Malaysia. Sehingga 30 Jun 2025, lebih 6.5 juta pengguna terlibat dengan baki pinjaman mencecah 3.8 bilion ringgit. Sekilas pandang nampak Buy Now Pay Later mesra poket. Beli barang hari ini, bayar secara angsuran tanpa faedah. Tetapi jika tak terkawal, ia boleh menjadi perangkap kewangan. Kajian menunjukkan 12% pengguna bayar lewat dan sebahagian kecil gagal bayar langsung. Hutang kecil-kecil yang terkumpul akhirnya menjadi beban yang semakin besar, mencalar rekod kredit dan menjerat pengguna dalam kitaran hutang. Buy Now Pay Later bukan duit percuma. Ia tetap hutang yang mesti dibayar. Cara paling selamat adalah gunakannya hanya untuk barang penting je. Simpan rekod semua komitmen dan pastikan bayaran dibuat dalam tempoh yang singkat. Sebolehnya, elakkan dari bermula jika tak perlu. Ketenangan kewangan akan datang apabila anda berbelanja mengikut kemampuan, bukan mengikut tawaran yang nampak mudah dan murah. Hidup bebas hutang itu jauh lebih tenang dan bahagia, dan itulah nikmat yang sebenarnya. Jika duit anda mudah bocor akibat suka berbelanja, pastikan anda bekukan simpanan dalam bentuk emas fizikal untuk mengawal nafsu berbelanja. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.